30 tahun tak dapat Piala Thomas kan. Kita memang hargakan itu. Jadi saya harap dalam tahun depan ke 3 tahun lagi akan dapat balik, ulang balik Piala Thomas tu. Memang dah terlalu lama dah. Daripada 92 sampai sekarang lebih daripada 33 tahun kan. Jadi dengan adanya filem ni kita harapkan dapat menaikkan semangat pemain-pemain yang ada, pemain-pemain kebangsaan, pemain-pemain yang lain untuk betul-betul berlatih sungguh-sungguh untuk dapatkan kembali Piala Thomas. Okey, terima kasih kepada panggung kita yang bertanya tentang kritik sosial. Okey, selalunya dalam setiap filem memang ada kritik sosial. Cuma untuk mengkritik pemain sekarang ni, kita tak ada pula bincang kan? Masa writers room, tak ada bincang. Cuma kritik sosial yang saya boleh kata adalah isu pengurusan dan isu yang peminat. Di mana peminat ni selalu memberi tekanan kepada pemain kerana mereka nak menang je. Contoh saya lah, dulu saya fikir tak fikir benda lain, nak fikir Malaysia kena menang. Itu je. Kan? Tak tahu pun sebenarnya pemain ni susah nak menang rupanya. Yang kita ni tahu marah je kan kalau kalah lah. Kan? Lepas tu apa? Adalah peminat kritikan sosial kepada itulah. Peminat dia tak nak tengok kalah, dia mesti nak menang je. So adalah dia tekanan-tekanan daripada peminat, wartawan kepada pemain. So saya rasa itu agak menarik dah. Tapi kalau nak kritik pemain sekarang boleh je. Sebab kita baru draft awal. Kita boleh tambah kemudian supaya dia orang pam terkena kan. Harap terjawab ya soalan anda. Ada apa-apa soalan lagi dari from the floor? Any more questions? No questions? When is the movie expected to release? Okay, so normally we're going to start shoot at this November and December. It's after 1 year. Any other questions? Okey, Tuan dari Harian Metro Okey, ada tadi macam sebelum ni kita pernah ada juga filem-filem macam ni kan. Kita ambil contoh lah filem Gold kan. Dia pasal badminton juga. Tapi kalau kita tengok filem-filem yang bukan filem sukan saja, filem-filem sejarah macam apa yang baru ni Malbat ke apa, sambutan terhadap filem begini kurang daripada peminat. So macam mana keyakinan pihak penerbit dan pengarah untuk jadikan dia sebuah filem yang berjaya macam tu? Yeah, that's why tadi I sudah bagi tahu kan. So I mention kita bukan saja bola, banyak movie, sports movie, even though it's kena ubah sikit lah. That's why tadi I sudah cakap ini ada action sports. Action sports mean kita akan bagi tahu movie ini bukan saja untuk sports ya, for penonton punya pandangan, bukan untuk sports movie saja. So we try to make it as an action sports. Macam bila datuk-datuk the players all at the competition that time at the game, macam betul-betul war, macam betul-betul perang, macam betul hero fight with hero. So this we have to present in every game with our new technical shooting technical lah, yeah. So kita announce akan mention ini movie as a action sports movie. So I think this is first we're going to achieve all the audience. Then lain kita akan do our promotion as macam awal sikit. Lagi kita boleh buat lebih promotion untuk movie ni lah. Sebab kita ada banyak-banyak kawan-kawan yang macam even though macam hari ni rasa movie lain mesti ada actors baru boleh aktif, tapi kita punya main bukan, kita punya main sudah ada Dato' Rashid, Dato' Songkit dan players dan lain. Dia